الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kita peluang untuk kita sama-sama dapat mentaati perintah Allah taala dan tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kita modal kehidupan untuk kita sama-sama dan gunakan modal ni untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah taala. Dan Allah taala bagi kita nikmat untuk kita sama-sama dapat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana banyak kelebihan, kerohanian, nur yang Allah Ta'ala akan bagi daripada satu orang bila dia baca hadis Nabi SAW. Dia ikut petunjuk hidayah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Maka kita pada pagi ni kita nak tengok bab yang berkaitan tentang apakah peranan ataupun seseorang itu bila datang fitnah. Fitnah ni luaslah maksud dia kan. Zaman Nabi SAW fitnah merujuk kepada pembunuhan di antara sesama Islam, yang kita dah pernah sebut sebelum ni tentang peristiwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sahabat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga fitnah di sini kita boleh bermaksud maksiat yang berleluasa, sehingga satu orang tak boleh nak tinggalkan maksiat tu kalau dia duduk di kalangan masyarakat. Maka kita akan tengok para ulama bahaskan, antaranya kita akan ambil daripada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Kita baca babu ma jaa kaifa yakunu ar-rajulu fil fitnah. Imam Tirmizi rahmatullah alaih tulis bahawa bab pada menyatakan hadis apabila seseorang lelaki itu dia berada dalam keadaan fitnah. وبه إليه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية عن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشيته
يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. Riwayat daripada Ummi Malikin Al-Bahziyah bahawa beliau menyebutkan satu ketika Nabi SAW sedang cerita tentang fitnah, faqarrabaha. Apa maksud faqarrabaha? Para ulama syurahul hadis, faqarrabaha maksudnya, kalau literal translation kita akan kata Nabi akan dekatkan fitnah tu. Maksudnya Nabi telah sifatkan kepada sahabiah ni fitnah tu dengan sifat yang sangat dahsyat, dan seolah-olah dia memang dah dekat dah, kan? Benda tu dekat nak berlaku dah, kan? Kemudian apa Nabi SAW, bila Nabi SAW sebut macam tu, kan, maka dia pun tanyalah, qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik ni? Orang yang apa seseorang tu perlu buat, cara yang paling terbaik kalau dia hidup dekat zaman fitnah ni, kan? Maka Nabi bersabda, rajulun, seorang lelaki yang mana dia ambil semua dia punya haiwan ternakan dia, kan, dia tunaikan hak dia, iaitu dia bayar zakat, kemudian dia sembah Allah Ta'ala, dia taat perintah Allah Ta'ala. Dan juga seorang lelaki yang mana dia ambil kuda dia training kuda dia betul-betul, dia persiapkan diri dia untuk perang, kan, yukhiful adu, yang mana dia menakutkan musuh dia, dan juga musuh dia takutkan dia. Ya, maksudnya ada dua golongan kat sini. Ya, golongan yang pertama, dia buat kerja dia taat perintah Allah. Golongan yang kedua, dia berusaha untuk siapkan diri dia untuk perang melawan orang kafir, bukan orang Islam. Okey. Dalam hadis ni dia banyak riwayat, antaranya kita akan tengok riwayat dalam Sahih Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dan riwayat-riwayat yang lain daripada Ummi Mubashir dan Ibn Abbas dengan makna yang sama, walaupun lafaz dia berbeza. Dalam Sahih Bukhari, kita sekarang ni pergi kepada Sahih Bukhari, kan? Kita tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari, isu ni ulama bahaskan tentang satu orang dia nak uzlah, dia nak isolated diri dia, kan? Dia nak bersendirian. Okey. Jadi dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letakkan satu babut ta'arrubi fil fitnah. Bab pada menyatakan satu orang untuk dia jadi badui. Apa maksud jadi badui? Untuk dia tinggal dalam pendalaman, kan, macam orang asli tu, fil fitnah, pada zaman fitnah. Kenapa Al-Bukhari letakkan fil fitnah ni? Sebab hukum asal untuk satu orang dia menyendiri, kan, dia pergi dekat dia dia duduk dekat dalam hutan ke gua ke, hukum asal pada zaman sahabat itu adalah sesuatu yang haram. Sebab mereka ni dah hijrah di Madinah Munawwarah, duduk di Madinah, dah berhijrah, kemudian tiba-tiba nak sendiri pula, kan, tak nak duduk dengan masyarakat, yang tak nak agungkan syiar Islam. Dan kita akan bahas quite detail lah tentang uzlah ni nanti, kan. Sebab apa, ada saya dengar satu penceramah, dia galakkan orang tu untuk uzlah. Dia kata kalau kita nak dapat kemanisan zikir, kena duduk seorang-seorang, kan, kita kena betapa, kan. Jadi general statement macam tu salah lah, kan. Satu salah, satu lagi kita tak bagi guide yang betul. Kita tak bincangkan ulama, apa yang ulama bahaskan tentang uzlah ni, kan. Dekat sana adakah ulama sebut galakkan secara mutlak, ataupun dia ada ikut keadaan orang, kan. Maka kalau kita galakkan orang untuk uzlah in general, itu salah, kan. Dan kita kata orang nak dapat kemanisan zikir kena duduk sendiri-sendiri pun salah. Dan kita akan tengok dalil daripada Al-Quran dan disebut oleh para ulama. Okey, Al-Bukhari bila bawakan bab tu
fil fitnah, maksudnya tak semestinya satu orang tu tak ada apa-apa, orang muhajirin tiba-tiba dia nak pergi duduk seorang-seorang, yang tu haram, benda tercela. Alright. Okey, kemudian kita tengok Imam Bukhari bawa riwayat siapa? Cuma ada sahabat, contohnya Salamah bin Al-Aqwa, Abdullah bin Umar dan beberapa orang sahabat, yang diorang uzlah, tapi ada sebab dia lah. Kita tengok Imam Bukhari bawa wabihi ilaihi qala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Hatimun an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa. Ini cerita pasal sahabi Salamah bin Aqwa. Satu ketika annahu dakhala 'ala al-Hajjaj, dia datang bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, faqala ya ibn al-Aqwa irtadatta 'ala 'aqabayka ta'arrabta. Hajjaj kata dekat Salamah, kau ni dah pelik lah, kau dah berpaling daripada hijrah kau dekat Madinah kan. Kau dah hijrah dekat Madinah, sekarang kau dah tinggal seorang-seorang kan. Kau dah, apa yang dah jadi kan. Okey, kemudian kata Salamah bin Al-Aqwa, qal la walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina li fil badu. Kata Salamah, bukan kan, aku ada exception daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi bagi izin dekat aku untuk aku tinggal seorang-seorang dekat dalam dekat kawasan pedalaman kan. Kemudian apa kata Yazid bin Abi Ubaid? Qal Yazid bin Abi Ubaid yang meriwayatkan daripada Salamah, dia kata apa? Qala lamma qutila Uthman bin Affan, ketika mana Uthman dibunuh, kharaja Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Aqwa dia telah keluar ila Rabazah, satu tempat pendalaman, wa tazawwaja hunak imra'atan wa wulidat lahu aulad. Maka dekat dalam tu dia menikah, dia berkeluarga, dia buat anak. Falam yazal biha hatta qabla an yamut. Maka dia duduk dekat kawasan pendalaman tu sehinggalah sebelum dekat dia nak wafat, sebelum beberapa malam lagi, fanazal al-Madinah, dia duduk di Madinah al-Munawwarah. So sekarang ni berapa lama Salamah bin Aqwa duduk? Lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang 40 tahun dia duduk dalam kawasan pendalaman. Alright. Disebut oleh Hafiz bin Hajar, antara tarikh wafat dia pada tahun 74 Hijrah, beliau telah wafat. Kemudian 40 tahun daripada umur dia, Salamah bin Al-Aqwa telah duduk di kawasan pedalaman. Yang ketika berlakunya pembunuhan Uthman bin Affan, dan selepas itu kita tahu peperangan di antara Sayyidina Ali, Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Okey. So kita ada seorang Salamah bin Al-Aqwa, ya. Dia duduk dalam kawasan pendalaman. Kita ada tak hadis yang khusus? Ada. Hafiz bin Hajar kata dalam Fathul Bari sanad dia hasan, ya. Ketika mana riwayat daripada Buraidah bin al-Husayb, dia kata apa? Aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi bagi tahu dekat Salamah bin Aqwa, kan, kau boleh duduk dekat kawasan pendalaman. Dan kemudian mereka sebutlah, kan, yang ada dekat Salamah dan beberapa orang sahabat, inna nakhafu an yuqdaha dhalika fi hijratina. Kami takut nanti orang kata kami ni apa, dah hijrah dengan Nabi dekat Madinah, tiba-tiba nak tinggalkan pergi duduk dekat kawasan pedalaman. Kemudian Nabi sebut antum muhajiruna haitsu kuntum. Kalian ni dikira hijrah dekat mana kalian berada. Okey, itu selesai tentang Salamah bin Al-Aqwa. Pada waktu Salamah bin Al-Aqwa, right, waktu tu peperangan selepas pada, kita dah bincang juga, selepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman, maka berlakunya peperangan di antara Sayyidina Ali dan Aisyah radhiyallahu
ta'ala anha. Alright, kita akan tengok Salamah bin Aqwa tak bersendirian. Pada ketika itu Abdullah bin Umar pun tak join. Abdullah bin Umar, dia nampak dua-dua kumpulan ni orang Islam, sesama orang Islam tengah bergaduh, bunuh antara satu sama lain. Abdullah bin Umar pun take a side, kan? Dia tak join. Dan Salamah bin Aqwa memang dia dah tak berkira dah, dia dah keluar, kan? Dan dalam isu ni ada sahabat yang join juga, kan? Ada sahabat yang join pihak Ali, kan? Dan juga pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabi kita akan tengok dekat sini, antaranya Khuzaimah bin Thabit pada awalnya dia tak join peperangan tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Okey, sebelum tu kita kena faham satu usul lah, satu kaedah dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika peperangan sahabat ni, dia ada satu kaedah bahawa sahabat yang berperang, mereka telah ada nas hadis Nabi SAW bahawa Nabi suruh berperang dengan fi'atul baghiyah, dengan rebellions, kan? Orang yang kau dah naik dari kerajaan rasmi, tiba-tiba ada bughah, ada orang nak menentang, kan? Dengan cara yang tidak sah, nak menentang kerajaan yang dah sah, maka kau kena lawan lah kalau dia serang, kan? So jadi sahabat, mereka dah ada idea bahawa ni seolah-olah kau nak lawan kerajaan yang sah, kan? Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka diorang pun lawan lah, kan? Maka diorang pun lawan. Cuma sahabat yang tak participate, macam Salamah bin Al-Aqwa, kan? Kata Hafiz Ibn Hajar bahawa diorang tak sampai hadis ni. Bukan diorang tak sampai, diorang tak tahu sekarang ni mana satu di antara dua ni adalah Al-Baghi, Al-Bughat, yang salah dalam menentang kerajaan. Mana satu kerajaan yang sebenar ni, ya? Sedangkan kita dah sebut awal lah bahawa pihak yang benar adalah pihak Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kan? Namun yang lawan dengan Ali semua tu tak salah, diorang tak berdosa, sebab diorang pun ada ijtihad. Ijtihad maksudnya ada diorang punya hukum yang diorang rasa itu benar, maka diorang dapat satu pahala. Sebab kaedah kita, setiap mujtahid kalau dia ijtihad betul dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Maka sahabat yang berperang ni, mereka dua-dua ijtihad dan diorang tak dosa, bahkan dua-dua dapat pahala, kan? Okey, kita kembali kepada Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit ni pada awalnya dia tak join peperangan tu, tapi bila Ammar ibn Yasir dibunuh, Khuzaimah bin Thabit terus join, kan? Sebab apa? Dia dengar hadis Nabi SAW bersabda, yuqtalu Ammar al-fi'atul baghiyah, yaqtulu Ammar fi'atul baghiyah. Golongan yang jahat ni, yang rebellions ni, dia akan bunuh Ammar ibn Yasir. Maka ketika mana Ammar dibunuh, maka dia join siapa dia? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Okey. Kemudian kita pergi kepada hadis yang kita nak bincangkan tentang kita baca tadi, yang datang juga lafaz yang lain, cuma makna yang sama yang kita tengah baca dalam Jami' At-Tirmidzi, bahawa Imam Bukhari rahmatullah alaih telah bawa riwayat ni daripada Abi Sa'id bin Khudri, nama dia Sa'id ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khairu malin muslim
غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Nabi SAW bersabda bahawa akan tiba masa dia, kan, sebaik-baik harta yang ada bagi orang Islam ni adalah dia punya haiwan ternakan dia. Dia buat apa ni haiwan ternakan dia? Yatba'u biha sya'fal jibal. Dia pergi duduk dekat puncak-puncak gunung, wa mawaqi'al qatar, dan tempat turunnya hujan. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari nak selamatkan agama dia daripada fitnah. Daripada fitnah. Maka hadis ni Al-Bukhari bawa nak bagi tahu untuk uzlah ni dia bukan general. Kan, bila satu orang dia takut agama dia, kan, dengan maksiat yang berleluasa ataupun orang Islam tengah bunuh antara satu sama lain, maka inilah sebaik-baik keadaan dia. Dia tak masuk campur. Kan? Okey. Sekarang ni kita nak bahas hukum asal uzlah. Hafiz Ibn Hajar bagi tahu daripada hadis ni kita dapat tahu bahawa kelebihan fadilah, ada kelebihan untuk satu orang dia uzlah, tapi ada syarat dia. Untuk orang yang takut akan agama dia rosak, musnah, kan, iman dia join dengan orang yang zalim, kan, dia buat maksiat. Baik, kita akan tengok hukum asal. Jadi hukum asal, wa qad ikhtalafa as-salafu fi asl al-uzlati fa qala al-jumhur. Jumhur ulama kata hukum asal uzlah ni apa dia? Al-ikhtilatu aula. Untuk bercampur dengan masyarakat ni lebih aula. Kerana apa? Lima fihi min iktisabil fawaid ad-diniyah. Yang pertama, disebabkan dia boleh dapat join macam-macam program agama, kan, faedah yang dia akan dapat. Lil qiyam. Yang kedua, lil qiyam bi sya'airil Islam. Dia boleh buat syiar-syiar Islam. Yang ketiga, wa takthiri sawadil muslimin. Dia boleh banyakkan sawad. Apa maksud sawad? Dia boleh banyakkan bilangan orang-orang Islam. Dan bila satu orang, bila kita duduk dalam masjid, rumah Allah Ta'ala, tempat-tempat syiar agama Allah Ta'ala, salat, dengan apa-apa sahaja lagi, kita buat ibadah korban, kita meramaikan dan orang-orang, golongan orang-orang Islam. Itu pun satu benda yang tegak syiar Allah Ta'ala. Ramai orang buat ibadat. Dan hari ni orang pergi takfir sawadil mujrimin. Hari ni orang ramaikan tempat-tempat maksiat, pesta, wayang, apa lagi, tengok bola, kan, macam-macam. Itu semua tempat yang makruh. Kata para ulama, kita join, kita meramaikan bilangan ahli maksiat, tempat mungkar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala firman, kan, wala tusiban, Allah Ta'ala sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kau jaga-jaga bahawa bila azab Allah Ta'ala dah turun, dia bukan kena dekat orang zalim je, kan, semua orang akan kena. Ya, okey, itu yang pertama. Kemudian campur dengan masyarakat, sebab tadi kita akan sebut. Kemudian seterusnya, wa isali anwa'il khair. Dia dapat sampaikan kebaikan-kebaikan daripada apa? Contohnya min i'anatin, dia dapat tolong orang miskin, orang susah. Wa ighasatin wa iyadah, dia dapat ikut jenazah sampai kubur, dapat salatkan jenazah. Dia dapat ziarah orang sakit. Ini faedah bila kita campur dengan masyarakat. Okey, wa qala qaumun, sebahagian ulama kata al-uzlatu aula. Uzlah ni lebih aula, untuk bersendirian itu lebih aula. Sebab apa? Li tahaqquqis salamati bi syarti ma'rifati ma yata'ayyan. Sebab apa uzlah lebih aula? Sebab dia kata bahawa satu orang tu pasti akan selamat daripada apa-apa keburukan yang berlaku dekat tengah-tengah masyarakat, maksiat ke apa-apalah, kan. Tapi dengan syarat, dengan syarat dia nak uzlah tu, dia kena ada ilmu. Dia tahu apa tanggungjawab yang dia kena buat. Bukan semata-mata uzlah, kan, tapi dia tak berilmu. Contohnya macam-macam lah, dia rasa dia nak buat
tinggikan syariat Allah Ta'ala kan, tapi dia tak tunaikan hak yang ada, hak manusia yang ada dekat dia kan. Yang tu pun orang yang tak boleh untuk dia uzlah. Okey, apa kata Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih tentang pendapat uzlah ni? Kata An-Nawawi, Imam Nawawi dia ada syarah juga Sahih Bukhari tapi tak sempat siap ya. Imam Nawawi kita tahu dia ada syarah Sahih Muslim dan sempurna, dan dia ada syarah Sahih Bukhari tapi tak sempat siap ya. Kata An-Nawawi rahmatullah alaih, Al-Mukhtar, pendapat yang tepat dalam isu uzlah tu, kita ada perincian dia. Tafsilul mukhalatah liman la yaghlubu ala dhanni annahu yaqa'u fi ma'siyah. Liman la yaghlubu ala dhanni annahu yaqa'u fi ma'siyah. Fa in ashkala al-amr fal-'uzlatu awla. Okey, kata Al-Imam Nawawi, pendapat yang tepat bahawa tafdilul mukhalatah, bukan tafsir, tafdilul mukhalatah, satu orang tu lebih aula untuk dia bersama dengan masyarakat sekiranya dia tahu bahawa dia tak akan terjerumus dalam maksiat, dia tak akan terjerumus dalam fitnah yang tengah berlaku. Tapi kalau dia rasa susah, dia pun tak dia rasa dia akan terjerumus dalam maksiat, maka fal uzlatu aula, lebih baik untuk dia bersendirian kan. Sebahagian ulama lain kata yahtalifu bi ikhtilafil ashkhas, hukum ni berbeza mengikut individu. Faminhum man yatahattam alaihi ahadul amrayn, ada orang yang wajib dia kena buat salah satu. Contohnya siapa? Orang yang dia tahu kalau dia ada dekat tengah-tengah masyarakat, maka mungkar tu akan hilang dan orang akan tinggalkan maksiat, orang akan tinggalkan kemungkaran kalau dia ada. Maka dia ni tak boleh uzlah, dia wajib untuk duduk dengan masyarakat. Ada orang pula wa minhum man yatarajjah, ada orang pula dia untuk dia duduk dengan masyarakat tu lebih aula. Kerana apa? Sebab dia boleh buat amar ma'ruf nahi munkar walaupun orang dengar ke tak dengar ke, tapi dia ada ability untuk buat tu. Okey, walaysal kalam fihi bal idza tasawaya fayakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Jadi kalau satu orang tu tasawaya, kalau sama condition dia, sama ada dia uzlah ataupun dia mukhalatah, dia tak tahu kan, dia tak tahu yang mana satu, maka kena tengok keadaan kan, kena tengok keadaan, kena tengok masa, alright. Maka pada situ kita tahu mana hukum untuk dia yang sesuai. Dan hukum ni semua ni yang kita tengok ni tadi, dia adalah la yakunu hunaka fitnatun 'ammah. Yang kita dah bahas detail tentang hukum uzlah ni, dia keadaan dia adalah bila mana tidak ada fitnah yang general kan, maksudnya semua orang kena fitnah tu, maka yang tu kena uzlah lah kan. Kalau fitnah tu terkena pada semua orang dan dia terlampau umum. Okey, maka oleh yang demikian kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi kata dalam riwayat yang lain, khairun nas rajulun jahada bi nafsihi wa malihi, sebaik-baik manusia dia berjihad dengan diri dia, dengan harta dia kan. Maksudnya dia prepare, kalau dia ada ability untuk jihad, untuk lawan orang-orang kafir, untuk sedia untuk perang, maka dia buatlah benda tu. Ataupun satu golongan lagi, wa rajulun fi syi'bin min asy-syi'ab, dia duduk dekat satu puncak-puncak gunung, ya'budu rabbah, dia ibadat kepada Allah Ta'ala, wa yada'un nasa min syarrih, dan dia jauhkan manusia daripada keburukan diri dia sendiri ya. Maka ini hadis ni menunjukkan bila ada fitnah yang umum, yang berleluasa ya, maka oleh ketika tu uzlah lebih aula. Dan macam mana kita nak yang terakhir, macam mana yang kita sebut awal tadi, orang ni dia nak ibadat dengan Allah Ta'ala, tak ada apa-apa hujan ribut, dia nak kena pergi uzlah dekat dalam gua, maka yang ni pendekatan yang salah. Sebab dia takkan kenal Allah Ta'ala bila dia duduk seorang-seorang kan. Sunnatullah, Allah Ta'ala letakkan adat hukum adat dalam dunia ni
Sahabat nak dapat iman dengan Nabi SAW. Tabi'in nak dapat iman, nak dapat agama, duduk dengan sahabat. Kemudian atba'ut tabi'in nak dapat iman, nak dapat agama, nak dapat ikhlas, nak dapat cinta Allah Ta'ala, duduk dengan tabi'in. Maka ini sunnatullah, kan? Maka oleh yang demikian Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kau mula-mula kau bertakwa kepada Allah Ta'ala, kau duduk wa kunu, kau bersama dengan orang-orang sadiqin, wali-wali Allah Ta'ala. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Satu orang nak dapatkan akhlak yang sempurna, nak dapatkan kemanisan iman, nak tak nak dia kena duduk dengan orang-orang salih, kena duduk dengan guru-guru mursyid, orang yang dah dapat cinta Allah Ta'ala, orang yang dah kenal Allah Ta'ala, orang yang amalan dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Dia kena duduk dengan orang macam tu, baru dia akan dapat merasai kemanisan agama, kemanisan amal, kan? Apa dalil yang kedua untuk satu orang tu dia kena ada guru? Hari ni orang nak masukkan satu bola dekat dalam tiang tu pun kena ada coach yang kena jerit dekat tepi dia, kan? Hari ni dengan macam-macam keadaan manusia, tiba-tiba dia kata tak apalah, aku tahu lah Allah Ta'ala ada. Susah sangat nak jumpa Allah Ta'ala, kan? Jadi dia tak jadi. Kau solat macam mana sekalipun, tapi hati kau tak ada cinta Allah Ta'ala, dan kau tak rasa seronok dengan agama, kan? Sebab apa? Dia tak tahu, kan? Dia tak tinggal maksiat, dia tak tahu macam mana nak sampai ke Allah Ta'ala, kan? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, dalil untuk kena ada guru nak dekat dengan Allah Ta'ala ni, wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, maka dia takkan ada waliyan mursyida. Dia takkan ada seorang guru, seorang yang dapat bimbing dia dekat dengan Allah Ta'ala. Bila Allah dah sesatkan dia, maka apa kita faham daripada ayat ni? Mafhumul mukhalafah. Kita understand the other way around. Kalau satu orang Allah Ta'ala nak bagi dia hidayat, falahu waliyan mursyida, maka dia akan dapat untuk dia guru yang bimbing dia dekat dengan Allah Ta'ala. Macam sahabat, Allah Ta'ala hantar Nabi, sunnatullah. Allah Ta'ala tak kata tu, Allah Ta'ala tak direct hantar Quran, kan? Tu Quran ada, kau pandai-pandai lah baca, tak? Allah Ta'ala kata alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Allah Ta'ala tak kata alhamdulillahilladzi anzala al-Quran, macam tu, tak? Allah Ta'ala kata segala puji bagi Allah, Allah turunkan Quran dekat siapa? Ala abdihi. Quran tu tak turun sendirian, Allah Ta'ala letak dia dekat siapa? Nabi SAW. Maka sunnatullah untuk orang nak faham agama, kena ada guru yang dapat bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita manfaat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.